apa saja kan untuk dapatkan kesihatan saya balik. Bilik saya yang biasanya sangat-sangat lancar, tiba-tiba 2 minggu tak berhenti. Waktu tu dah rasa something is wrong. Lepas 2 minggu pendarahan tu tak berhenti, saya terus call kawan. Dia pakar gynae lah, dia pakar wanita. Based on apa yang dia nampak dalam scan dia ni, kemungkinan cancer stage 4. Malam tu kan, waktu tahajud tu, saya ada buat deal lah dengan Allah kan. Kita nazar lah dengan Allah, kata Allah tolonglah jangan bagi saya kanser. The next day tu pergi hospital pakar. Saya dah pergi scan, alhamdulillah, sebab dia kata bukan kanser. Doktor kata it's actually fibroid. Kena buang immediately sebab dia dah saiz bola tenis. Dua ketul dekat dalam peranakan kan. So bagi saya yang itu yang buatkan saya terdiam. Lepas 2 bulan pergi scan balik, dia kata dah tak ada. Fibroid tu dah clear. Alhamdulillah, I am so grateful to Allah sebab temukan I dengan Ibn Sina Wellness. Bukan saja dapat kesihatan, tapi dapat kehidupan baru yang lebih fulfilling, yang lebih bermakna. Saya punya tenaga makin bertambah. Saya ada join marathon. Ini baju yang saya pakai adalah ni Chicago Marathon. Saya juga ada banyak tenaga sampai saya boleh buat postgraduate. Saya dapat sambung belajar. Saya dapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran daripada University Oxford ke University Oxford sendiri. Alhamdulillah, saya punya minda pun sharp. Boleh fokus lama. Boleh baca buku tebal-tebal tu. Boleh buat assignment, boleh buat thesis. Alhamdulillah. Sekarang saya dah buat bisnes saya sendiri sebab saya aktif bersukan. Saya buat bisnes ni, tudung sports. Baju-baju sports yang terpakai, kita ubah dia dan kita upcycle untuk jadi scarf. Alhamdulillah, sekarang hidup saya semakin ceria, rezeki semakin bertambah kerana saya sudah bangkitkan nikmat hidup saya. Masya Allah, itu dia sebuah kisah yang boleh kita jadikan sumber inspirasi buat kita semua. Masya Allah, kesihatan tu sangat-sangat mahal sebenarnya. Dan saya nak bawakan kepada anda daripada dalam TV. Saya bawa ke studio hari ini untuk berkongsi rahsia beliau. Masya Allah, ni kita bersama dengan di sebelah saya bekas pesakit fibroid yang anda boleh lihat di kaca TV tadi, iaitu Cik Azrina Naimuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Masya Allah, sihat. Kita rasa seronok tengok kembali ceria kan. Masya Allah. Dan di hujung sana tak lain tak bukan, Masya Allah, kita bersama dengan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Ibn Sina Wellness. Kita bersama dengan Hakimah Rozaina. Assalamualaikum Hakimah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Seronok dah lepas cuti panjang ni kan. Masya Allah. Itu dia kan. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita dah tengok sedikit tadi bingkisan dengan bersama dengan Cik Azrina yang kita tengok mula, ya Allah, rasa kata tak sihat kan, rasa macam putus asa dan sebagainya, tapi selepas itu kembali ceria. Rezeki pun bertambah-tambah. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada kami dan juga penonton. Assalamualaikum pagi ni. Waalaikumsalam. So yang seperti yang dapat lihat tadi di montage tadi, pada mulanya memang saya, especially waktu kita tak sure sama ada kanser stage 4. Stage 4 tu yang paling teruk sekali lah. Kalau kanser dah tak ada harapan. Ataupun kanser ataupun fibroid tu, antara waktu tu memang sangat-sangat down, sangat-sangat muram, sangat tak tahu nak buat apa. Tu yang kata tawakal saja waktu tu. Tapi Alhamdulillah, saya ditemukan dengan Ibn Sina Wellness. Sebab waktu tu macam-macam ikhtiar lah kan, especially bila doktor cakap fibroid kat dalam rahim tu bukan setakat ada fibroid, tapi 2 biji bola tenis besar-besar ni. Dan dia memang memudaratkan kesihatan lah. Nak bangun pun tak boleh kan sebab sakit. Dan mengganggu saya bekerja. Saya mengganggu MC tak boleh bekerja. Dan bila kita MC bertambah, workload bertambah kan, semakin stres. Jadi dia campur, bukan saja kita sakit, saya sakit fizikal tapi sakit mental juga kerana stres. Lepas tu Alhamdulillah, lepas tahajud, ikhtiar, doa macam-macam, Alhamdulillah Allah bukakan jalan rezeki. Dapat tahu tentang Ibn Sina Wellness. Jumpa dengan Hakimah, Alhamdulillah, dan tim-tim Hakimah yang banyak membantu. Dan saya terus sign up untuk rawatan Ibn Sina Wellness, di mana
even daripada mula saya sangat impress, saya sangat rasa kagum sebab saya banyak buat research kan untuk dapatkan rawatan ni, dan saya sangat kagum di Ibnu Sina Wellness ni, dia holistik. Okey. Bukan saja dia merawat fibroid, tapi merawat punca penyakit. Bukan fibroid ni, dia kadang dia yang terakhir tu, dia punya kesan dia, tapi punca dia mungkin macam saya cakap, ada stres, kehidupan yang tak seimbang, tak sihat. Okey, jadi itu nombor satu, merawat punca sakit. Jadi bagi saya itu yang wow bagi saya. Nombor dua, bukan saja punca penyakit ni, tapi juga membuang toksin, longgorkan toksin yang ada dalam badan. Sebab kadang kita buang punca, tapi toksin tu ada, dia akan datang balik kan. Jadi bagi saya itu, saya rasa itu second, yang kedua wow. Benda dah wow lagi. Lepas tu yang ketiga yang saya sangat impress, bukan saja fizikal, seperti yang saya kata tadi, bila kita sakit fizikal ni, kita bukan sakit fizikal, kita juga sakit minda, stres, emosi, sebab kita fikir tentang duit, fikir tentang keluarga, fikir tentang kerja kan. Jadi yang ketiganya yang holistik tadi ialah di Ibnu Sina Wellness juga merawat jiwa dan minda. Bukan saja minda, tapi jiwa juga. Jiwa dari segi rohani, jiwa dari segi kembali kepada fitrah. Alhamdulillah, itu yang saya rasa saya tak jumpa lagi di tempat lain. Dan sebab tu saya terus lepas tu jumpa Hakimah, jumpa tim Hakimah, memang confident. Sebab Hakimah pun ada tim yang tim nutritionist, ada tim gaya hidup fitrah, tim yang boleh dan juga macam coach yang boleh membantu kita untuk amalkan gaya hidup fitrah yang baru, bukan yang baru, dia sebenarnya fitrah, tapi kita kembali kenal semula. So alhamdulillah, dengan semua support system ni, saya yakin dengan Ibnu Sina Wellness, dan alhamdulillah macam saya sharing tadi, dalam masa 2 bulan saja, alhamdulillah, saya pergi scan balik dengan doktor. Gynae saya, dia tengok dah mengecut. Dan I think sekejap je, dalam not even 6 months, saya punya fibroid tu dah kecut sampai lebih kurang saiz guli. Masya Allah. Alhamdulillah. Tanpa bedah, tanpa radiasi, kan, tanpa kimia. So dengan cara yang sangat selamat dan holistik. Alhamdulillah. Lepas tu semua, macam saya kata, sebab rawatan ni holistik. Lepas dah tak ada fibroid semua ni, saya dapat rasakan hidup saya lebih ceria. Sebab alhamdulillah, sebab tenaga bertambah, minda pun dah clear. So dapat sambung buat ijazah masters di Oxford University. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita terpancar sebenarnya Hakimah, di muka, di wajah Cik Azrina sendiri ceria, subhanallah. Jadi orang kata kan, kalau benda baik tak boleh simpan seseorang, dia kena kongsi. Jadi mungkin Hakimah boleh kongsikan, mungkin ada penonton-penonton kita juga agak mengalami masalah yang sama seperti Cik Azrina ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang sedang menonton di luar sana, jika anda menghadapi apa-apa sahaja masalah kesihatan, kan, dah sakit lama atau baru dapat tahu dan dah cuba macam-macam, tapi masih lagi bergelut, hari ini kami datang ke sini untuk membawa kepada anda suatu harapan yang baru, iaitu transformasi luar biasa seperti yang anda saksikan dengan Cik Nur Azrina ni. Nak pergi belajar dekat Oxford buat masters tu, dia bukan duduk sana 2 tahun. Dia travel kan, dari sini pergi sana, kejap balik-balik, sebab kelas dia bukan setiap hari kan. Jadi tetapi ada tenaga, ada semangat kan, ada keinginan, body dia boleh support kan, stress level challenge yang sebegitu, right? Jadi apakah rahsianya kita nak kembalikan balik tubuh dan emosi kita kepada fitrah asal yang Allah cipta. Fitrah original tu yang kita dah hilang daripada diri kita. Bila kita hilang fitrah original tu, macam-macam penyakit akan timbul. Dia bermula daripada gastrik, lepas tu dia boleh jadi GERD, dia boleh jadi macam-macam. Daripada GERD kan jadi anxiety. Saya pasti ramai orang yang selalunya datang ke Ibnu Sina Wellness. Kami dah 10 tahun beroperasi sejak daripada tahun 2015. Orang datang kat kami dengan keadaan putus asa sangat, dengan macam-macam masalah
kesihatan, sakit jantung, kegagalan buah pinggang, stroke, kanser, stress, anxiety, depression, panic attack ni macam jual kopi di hari-hari ni kan. Jadi dan masalah wanita, osteoporosis, PCOS, ya, yang boleh ditangani secara semula jadi dalam masa yang sangat singkat. Janganlah biar dia menggugat, menghilangkan kebahagiaan dalam jiwa anda, menggugat tenaga batin sehingga rumah tangga jadi hamba, suami menjauh, isteri sunyi, tubuh jadi lemah, minda kusut, emosi gelap. Produktiviti kerja akan merundum dan lepas tu anda ada masalah dengan rezeki pula. Jadi anda sangka beginilah kehidupan, anda kena hadap setiap hari. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, anda silap. Allah tidak cipta anda untuk menderita. Allah tidak cipta anda untuk menderita. Allah mempunyai formula untuk menyembuhkan anda. Kalau kita ikut formula Allah yang tepat tu, barulah kita dapat Allah redha nak menyembuhkan kita. Allah yang nak menyembuhkan kita. Jadi kita kenalah ikut formula Allah. Jadi alhamdulillah di Ibnu Sina Wellness kami jalankan rawatan yang selamat, tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi. Dalam tempoh 3 ke 6 bulan anda dapat balik fitrah original anda. Hari ini kami datang membawa tawaran istimewa hanya untuk 50 orang yang istimewa. Kalau anda WhatsApp kami, menjadi orang yang pertama WhatsApp kami, datang ke sesi konsultasi hanya RM50 seorang. Hanya RM99 seorang. Kalau selalu harganya adalah RM499. Tolong hubungi nombor di bawah ini. Anda boleh WhatsApp ataupun call 003 8966 3695. Okey, nombor yang tertera di bawah ini. Cepat, hanya 50 slot konsultasi untuk harga RM99. Masya Allah, untuk 50 orang sahaja. Jadi cepat ambil nombor yang berada di kaca TV anda sekarang ini. Masya Allah, boleh terus hubungi. Jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Hakimah dan juga Cik Azrina. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rahsia transformasi luar biasa bersama dengan Ibnu Sina Wellness. Masya Allah, insya Allah rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Setiap minggu, setiap Sabtu pada antara jam 9 hingga 9.30 pagi, insya-Allah. Ya, masya-Allah, itu dah. Jadi insya-Allah kita nak berehat dulu seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Ibnu Sina Wellness dengan bangganya membawa perubatan Ibnu Sina ke Malaysia sejak 2015. Perubatan Ibnu Sina yang giat dijalankan di seluruh dunia sejak ratusan tahun kini diiktiraf oleh World Health Organization. Ibnu Sina Wellness merupakan satu-satunya pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang telah berjaya merawat ribuan pesakit dari Malaysia, Singapura dan Indonesia sehingga dinobatkan pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Fokus rawatan menghapuskan punca penyakit hingga ke akar umbi secara alami, tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin, agar sistem enjin jasad jiwa akal roh anda kembali kepada fitrah asalnya sebagai healing machine. Barulah anda boleh kekal bahagia dan cergas seperti muda-muda dulu. Istimewa untuk anda yang menonton hari ini, kami berikan 50 slot konsultasi eksklusif bernilai RM499. Sekarang ini hanya RM99 sahaja. Jangan tunggu lagi, sila telefon atau WhatsApp Transformasi ke nombor 03 8966 3695 sekarang.